cat ke bang? Ha, iyalah. Kan kita nak raya. Rumah kita kenalah cantik sikit raya-raya ni. Nanti kalau orang datang, dia tengok awak tak cantik, kurang-kurangnya rumah kita cantik. Okeylah tu. Sedapnya mengata saya. Tak cantik saya bang. Tak apa, nanti buka puasa, abang minum cat rumah kan cat-cat Alah, awak ni mulalah tu. Orang nak bergurau sikit pun tak boleh. Kita ni dah tua-tua, kenalah bergurau senda. Orang kata nak mengeratkan lagi hubungan suami isteri. Agak lagi kan bulan puasa. Bang, kau tak payahlah buat kerja ni semua. Awak tu kan menyelarat sangat. Nanti kan lepas sembahyang tarawih, awak pergi cerita kat orang satu taman tu. Kata saya dera awak. Lepas tu, satu taman semua orang ingat saya dera awak. Awak ni kalau saya tak buat sekarang, bila lagi saya nak buat? Nak tunggu malam? Awak bukan tak tahu saya ni rabun malam. Nanti tak cat dinding, benda lain pula saya tercat. Ya. Oh ya. Raya tahun ni kita raya kat mana ya? Kau ni tak senang lah nak tengok orang bergurau senda sikit. Kita raya kat rumah lah, takkan nak raya kat hutan. Alah ya. Tiap-tiap tahun kita raya kat rumah ya. Saya sekali nak juga tukar angin ya. Kau ni biar betul. Kau nak raya kat mana? Dekat kampung. Kita mana ada kampung? Memanglah ya. Tapi cuba ya tengok. Jiran-jiran kita semua balik kampung. Ha, yang tak balik kampung tu. Rumah Uncle Chong, Uncle Linggam tu. Ha. Takkanlah kita nak beraya dengan orang ya. Ha, sudahnya kita beraya anak beranak je lah ya. Mana dia macam tu? Memang ada macam tu. Awak ni tak percaya ke saya? Percaya? Dah. Tengok kat atas. Kenapa tengok atas? Tengok di situ. Bang, makan ke bang? Sedap kuih beli je bang. Ui, banyaknya lemang. Siapa nak makan ni ya? Siapa lagi? Kita lah yang nak makan. Lepas ni, kita makan. Nanti, kita makan. Kemudian, kita makan. Dan kita makan. Kita lagi? Kita pakai lawan ni kat mana ni? Awak ni, kita nak pergi mana pula? Kan jiran-jiran kita semua dah balik kampung. Tinggal kita je. Takkan kita nak pergi beraya rumah Acong dengan Linggam? Dah agak dah. Afiq, nak? Okey tak sini? Handsome. Sini okey tak sini? Bang, balik ke mana bang? Hai. Nak ke mana pula? Duduk rumah je lah. Kan hari ni raya. Kenalah pakai cantik-cantik walaupun duduk rumah. Kan? Jangan nak kata apa-apa. Orang tak cakap apa-apa pun. Alah. Macam tu ke? Kakakku, masak apa hari ni? Tengok tu. Masak lemak udang. Oh, wanginya. Suka. Akak tak buat kuih ke? Buat apa nak buat kuih? Pergi je bazar Ramadan tu beli kuih. Kalau buat banyak-banyak, kan ada orang nak makan? Yelah. Kakak, kita raya kat mana tahun ni? Takkanlah asyik-asyik raya kat rumah ni je. Boring lah, Kak. Kau ni sama je dengan Fik tau. Asyik-asyik raya kat mana? Raya kat sini je lah rumah kita. Tak nak pergi mana-mana ke? Pergi mana-mana tu pergi mana? Mana-manalah, Kak. Selain daripada rumah ni. Kat Malaysia kan ada banyak tempat-tempat menarik untuk kita pergi melancong. Apa kata kita beraya sambil melancong, nak? Kau ada apa-apa cadangan? Ada. Apa kata kita pergi melancong tapi kita tak payah bawa kereta? Kalau tak payah bawa kereta, nak pergi ngapa? Jalan kaki? No. Kita naik bas. Abang tak payah susah drive. Kalau kakak dengan abang setuju, dia pergi beli tiket.
Apa pss ni? Sasau ke? Ada orang. Assalamualaikum. Salam. Wah, ni ya sekarang ni nak ke mana ni? Ibu je. Nak pergi cuti raya. Oh, nak balik cuti raya. Dah tahu ke mana nak pergi ke? Belum tahulah. Cantik. Cantik sangat. Pasal apa memang cari orang yang tak tahu ke mana dia nak pergi. Ai, saya cakap, saya tak tahu nak pergi cuti mana pun awak cakap cantik. Itulah pasal cik adik tak tahu. Sebenarnya, saya ada satu tempat rahsia nak beritahu cik adik. Kalau cik adik pergi sana, jangan katalah. Ini hari pergi, besok pun nak pergi. Tahun ni pergi, tahun depan pun nak pergi. Tahun depannya punya depan. Semua depan dia nak pergi. Kat mana tu? Tempat dia saya tak boleh bagi tahulah. Pasal apa? Kalau saya bagi tahu nanti semua orang datang dah tak cantiklah tempat tu. Cik adik bayangkan. Cik adik sampai je kat situ, macam-macam raya ada. Nak raya apa? Bayangkan saja nak raya apa. Ting dia sampai. Macam Dengar macam menarik. Itulah pasal. Tapi kita nak naik bas apa nak pergi tempat tu? Bas jangan kisah, dek. Dekat sini 7 lori 8 kapal. Macam-macam bas ada. Tu. Wah, cantiknya. Bas tu kita nak naik, bang? Bukan. Dia tak sampai lagi. Lebih kurang macam tu punya bas lah. Dek. Bas yang adik nak naik ni memang special gila, dek. Adik bayangkan, adik nak nyanyi karaoke. Adik sebut je dia keluar karaoke. Adik nak tengok DVD, keluar. Adik nak tengok apa? Nak sauna, nak aircon, nak swimming pool pun boleh lah. Bagi tahu je kat driver tu. Dia hantar mana nak pergi. Semua ada, bang? Semua ada. Menariknya dengar. Nak. Saya nak. Jadi. Abang tengok apa tu? Jadi ke? Jadi, bang. Berapa nak? 4 tiket. 4 tiket? Ish. Kenapa? Hish. Ni dia 4. Orang lain tak dapat, cik adik seorang aja. Alah, tapi kalau ada macam-macam ada, mesti mahal ni. Janganlah mahal sangat, bang. Kuranglah sikit. Tak mahal. Abang bukan penyamun. Abang orang baik. Nampak berpeluh-peluh ni nak cari rezeki yang halal ni. Ini RM1.50 je. 4 kira 200 dah. Alah, bagilah murah sikit, bang. Orang lain tak dapat, dek. Berpeluh minta abang tak bagi. Bolehlah. Tak menarik? Tak menarik. Adik pergi dulu, yang ini, adik ingat. Tarikh, masa, alamat semua ada. Sampai je masa tu besok, adik tunggu betul-betul kat sini. Tarikh dia macam ni lah. 200. Alah. Hutang boleh? Hutang boleh, raya tahun depan lah. Kalau adik hutang, tak balik lah, bang. Cik, Tuan tanya, Cik. Betul ke bas ini? Betul lah bas ni. Mesti. Betul ke bas ni? Jom. Cepatlah, bang. Kejap. Jadi. Hai. Dah makan? Ikut belakang sikit. Belakang lagi. Belakang lagi. Abang duduk, bang. Sini.
Sini. You sini. Kak, macam mana? Betul tak cakap Anne? Memang betul. Ni cantik dah. Kalau bahasa cantik macam ni, tempat yang kita nak pergi cuti pun mesti cantik kan? Memanglah. Takkanlah orang tu nak tipu kita pula kan? Tengoklah berapa ramai orang dalam bas ni. Beh, tanya sikit boleh? Abang nak pergi cuti ke? Nak pergi cuti. Sama pergi cuti? Sama nak pergi cuti. Beh, kita ni, abang tahu nak pergi cuti mana kita ni, Beh? Saya tak tahu. Awak pun tak tahu? Tak sama, tak tahu. Tak apalah, Beh. Selamat datang semua. Apa cunnya stewardess ni? Apa yang cun? Budak ni cun. Budak. Awak lagi cun. Awak ni cun tangkap lele. Okey, minta perhatian semua. Bas kita akan bergerak sebentar lagi. Jadi saya harap anda semua berasa selesa sepanjang perjalanan kita nanti. Okey? Jadi sebelum kita bergerak, ada apa-apa soalan? Cik. Saya nak tanya ni. Cik, kita nak pergi cuti kat mana ni? Rahsia. Nanti kalau dah tahu, dah sampai nanti baru semua tahu. Okey? Okey, kami minta maaf sebab kami tak dapat sediakan makanan sebab sekarang ni kan bulan puasa. Tapi kami akan bagi anda seorang satu selimut untuk keselesaan semua. Okey tak? Terima kasih. Yang warna pink tak ada warna Seronoknya. lah. Kak Ann, cantik betul lah yang nanti Kak Ann. Ini bukan setakat tidur ni. Siap boleh berdengkur lagi. Cantik layanan dia ke cantik dia. Jangan gantang-gantang nak tidur berdengkur Kalau nak berdengkur, jangan tidur sebelah Kak. Pergi jauh-jauh. Sikit tak boleh. Okey. Terima kasih. Aku lembutnya selimut. Biasanya selimut je. Lain-lain tak ada. Kalau abang minta apa-apa je, kita orang akan kasih. Betul? Betul? Janji. Janji. Kalau saya minta nombor telefon boleh? Kalau saya bagi nombor telefon bos saya boleh? Bek, telefon kahwin tak say ke? Saya tak makan dosa. Mesti dia nak bagi kita apa-apa lagi. Dia bagi makan ke bos dia kan? Okey, macam ni. Semua penumpang kena turun kat sini sekarang Hei. Pasal apa pula kena turun? Sebab perjalanan kita sampai kat sini sahaja. Mana boleh sampai sini? Kita semua ni kan nak pergi makan angin. Kalau berhenti sini, makasak ni bukan makan angin ni. Betul. Habis, kita orang semua ni nak naik apa? Naik bas tu. Itu bas cabut lah. Mana boleh? Kita orang dah bayar mahal. Kita orang kena naik bas ni. Okey, tak apa. Macam ni. Sekarang ni yang penting semua turun dulu. Yang tu nanti kita cerita kemudian. Silakan. Habis kita dah bayar ni nampak ni. Okey ni. Hei. Macam mana nak raya ni naik bas tu ni? Tak boleh. Maruk dah kawan ni. Maruk kan? Tenang. Turun. Nanti kita cakap balik. Boleh bawa motor sini pun tak? Takutlah Tak apa, sekarang kita bincang balik. Anak cantik dengan handsome je. Tapi berhenti nak tepi nak naik bas tu. Apalah. Terima kasih. Datang lagi.
tanya, ini ke bas yang kami nak naik ni? Boleh saya tengok? Oh, ya. Tepat sekali. Inilah bas ni. Yang ni. Ya, ya. Betul ni. Sebab masa tong bayar tu dong janji memang bas yang tadi tu, yang cantik tu, yang aircon sedap, yang dia punya pramugari tu ya. Okey. Alright. Okey, memang dalam perjanjian memang bas tu, tapi memang bas tu sampai situ je tadi. Dan perjalanan seterusnya harus dinaiki bas yang ni. Ya, betul. Ya. Tak apa. Macam ni. Kami bagi masa 5 minit. Jadi anda semua boleh bermesyuarat dulu, kau timkan dulu. Dan lepas tu siapa yang nak naik bas ni boleh naik. Dan siapa yang agak tak mau naik, boleh tidur sini. Okey. Cepat sikit. Jangan buang masa kami. Cepat sikit. Ni mana? Naik lah. Naik lah. Kami. Ya kata. Jom naik. Ya. Alamak. Lepas fotonya. Dah bagi Okey. Nampaknya kita boleh teruskan perjalanan kita apa ni? Silakan. Letak je foto. Kalau susah sangat kat luar. Nampak je. Assalamualaikum kepada semua penumpang yang baru saja menaiki bas raya WBR 204. Saya pramugara bertugas anda, Abang Teruna bin Abang Pangkal. Dan pemandu bas raya kita pada hari ini yang bertugas ialah Rusdi Ramli ataupun disenangi dengan nama Pak Munir. Okey, perjalanan kita menuju ke destinasi yang mengambil masa selama mengikut keadaan bas dan juga mood pemandu bas kita iaitu Rusdi Ramli ataupun lebih disenangi dengan nama Pak Munir. Sebelum kita memulakan perjalanan kita, izinkan saya menerangkan beberapa ciri-ciri keselamatan sewaktu di dalam perjalanan. Tidak dibenarkan menghisap rokok sesuka hati di dalam bas. Tidak dibenarkan membuang sampah merata-rata di dalam bas. Sekiranya penumpang-penumpang ingin membuang air kecil ataupun air besar, sila angkat tangan. Okey, dan sekiranya anda semua sudah bersedia, mari kita mulakan perjalanan kita. Ya. Satu lagi keselamatan yang belum saya beritahu. Sekiranya berlaku kecemasan sewaktu dalam perjalanan, sila ambil jaket keselamatan di bawah kerusi anda. Dan sekiranya jaket keselamatan itu tiada, ianya pasti sudah dicuri oleh orang lain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan perjalanan kita menuju ke destinasi dengan penuh ceria, gembira dan cemerlang. Cemerlang, gemilang, terbilang. Yes. Silakan, Pak Munir. Bas ni tak boleh gerak. Tuan-tuan dan puan-puan, maafkan saya. Menurut pemandu kita iaitu Rusdi Ramli atau boleh disenangi dengan nama Pak Munir, bas kita tidak boleh bergerak pada waktu sekarang ini. Jadi saya sebagai pramugara yang bertugas ingin meminta bantuan kepada penumpang-penumpang semua untuk turun dan tolak bas ini. Apa benda? Belum apa-apa lagi dah kena tolak dah mana. Tak payahlah. Okey. Alright. Kalau tak nak tolak, kita lepak je lah dalam bas ni sama-sama. Sampai besok. Ya. Tapi ni kita nak raya ni. Tunggu. Ya. Terima kasih semua. Okey. Okey. Oh ya. Di belakang ya. Ya.
Okey. Di sebelah sana di sebelah sana. Okey. Alright, kalau semua dah sedia. Ini biasalah ni. Bas ni memang macam ni tapi dia memang power. Alright, saya nak kira ni, saya nak start kira. Siapa nak 3, 4 ni kan? Saya juga. Okey. Alright, kalau dah bersedia, 1, 2, 3 tolak. Yes. Masuk K2. Dia dah masuk ni. 4, 5 tolak. Kakak Kelantan. Kakak patut bersyukur tau. Orang dulu pergi mana-mana jalan kaki. Akak naik bas. Ya Allah, bijaknya. Kakak, manusia normal tak boleh fikir tau benda-benda macam tu. Kakak memang bijak. Naik bas lah juga. Ni bas apa ni nak tidur? Tak boleh bangku ni pun tak boleh nak adjust tau. Si tua. Bang, dia kata saya tua, bang. Kak, turun jalan kaki pun tahu. Sama. Maafkan saya, maafkan. Kakak yang lebih tua. Kakak, hang tuah dulu tidur atas tanah dia tahu. Tak ada pun dia buat komplain dekat aduan rakyat. Sebagai contoh, kita ambil Pak Munir. Dia boleh tidur di mana-mana dan bila-bila masa saja. Betul tak Pak Munir? Betul. Tengah bawa bas ni pun dia boleh tidur tak? Korang semua nak tengok. Aku buat bas tidur. Bang! Panas lah bas ni, bang! Tak ada aircon ke, bang? Aduh! Dik! Jangan komplain, Dik! Jangan komplain! Dik, panas tu is weather. Panas tu is weather. Kadang-kadang kita panas. Kadang-kadang kita sejuk. Ada nak tengok abang mati panas? Tak nak kan? Jangan komplain, Dik, Brother! Ya. Ni saya tengah confuse ni. Ni duduk atas kerusi ke duduk atas batu ni? Brother. Brother jangan pening, brother. Sebab brother duduk lagi dekat atas kerusi. Jangan sampai kerusi duduk atas brother. Brother nak tidur Okey. Brother tengok mata saya. Okey. 1, 2, 3. Nampak? Itu yang mesej yang saya nak sampaikan. Ya? Bila nak sampainya? Dah sampai. Bergantung pada keadaan. Keadaan apa betulnya? Cuaca. Habis, kenapa jalan jam ke? Bukan juga. Cik Abang. Yes, my love. Kalau my love, Soalannya? kalau semua bukan, habis kita bergantung kepada apa? Selalunya bergantung kepada Mas ni. Nanti. Ni kalau semua tak tergantung tu, tak tergantung ni kamu kawin gantung dah lepas ni. Dah tergantung pada apa selalunya ni? Okey. Mas ni tak beragam tau. Nak bila ada orang tegur. Bila ada orang tegur je, dia mengagam tu tak? Jadi jangan Dan saya nak cakap, ya. Abang, Bas ni jangan ditegur. Tengok dia dah mengagam. Suka. Tegur. Nak tegur lagi? Abang terkenal. Kawan nak tanya sikit ni. Boring lah abang duduk dalam lepas ni. Dalam tengah ni. Tak ada video lagu-lagu tak ada. Abang. Okey. Alright. Video. Tak ada. Dah usah. Allah kosong pula. Karaoke ke tak ada? Tak, ni. Aku tinggal karaoke. Karaoke. Okey. Abang tanya karaoke Okey, karaoke ada. Tapi kena bayar. Takkan kena bayar kot. Selalunya kalau kita dah beli tiket, tak perlu bayar lagi dah. Kenapa nak kena bayar pula? Okey, kena bayar sebab yelah, ingat senang. Ingat enjoy tu free ke? Mestilah kena bayar. Aduh, budak-budak mana tahu benda-benda macam ni. Okey, alright.
ada satu je. One, two, three. Ibu-ibu, bapa-bapa, siapa yang punya? Tolong aku yang sedang malu sama teman-temanku yang tunda diriku yang tak mau. Hei, ini bukan karaoke. Ini dah kena jahanam dah, tahu tak? Boleh dengar dengan kita orang ni. Macam mana nak boleh lepas ni? Sampai dah ke? Ni apa hal berhenti ni? Hai, tanya pula kenapa berhenti. Orang ramai-ramai ni kau tak nampak ke? Genggam betul kat depan tu. Dan memang betul. Itu apa salahnya? Wah, mana boleh main lagu, main jalan ni. Dia bayar dulu baru boleh lepas. Nak masuk rumah orang pun kena bagi salam dulu baru boleh masuk. Bayar je lah. Apa masalahnya? Memang tak ada masalah. Nak lalu tak ada masalah. Tak bayar tu. Kami mana ada duit. Okey tak bekalkan duit. Okey. Sabar semua Sabar. Okey. Apa kata saya bagi satu cadangan. Kita kongsi duit sama-sama. Kita bayar duit tol. Yelah tu. Elok sangatlah tu. Tak pernah dia buat dia orang lah. Brother. Penumpang kena bayar tol. Apa cerita ni? Cerita apa ni? Tolong cerita sekarang ni. Cerita apa sekarang ni? Bang, kalau nak cerita tak pernah, dulu Gunung Everest tu pun orang tak pernah naik tau. Yang tak pernah tu kita pernah kan? Kami tak nak bayar. Apa nak jadi-jadilah. Kami tak nak bayar. Kami tak nak bayar. Pak Munir. Berhenti tepi Pak Munir. Kejap. Berhenti tepi dah. Apa ni? Tadi kita suruh berhenti. Ini nak ada kongsi ke dengan bas ni? Mana? Lepas ni kita tak nak bayar tol lagi lah. Oh, tak nak bayar tol. Aku tak kisah. Tapi, satu syarat. Kita kena jalan ikut jalan kampung. Okey? Jalan kampung. Bucur Chan. Main kan? Main je. Jalan kampung, ya. Okey. Kalau macam ni tak boleh jadi. Kalau macam ni sampai bila kita nak sampai? Kita tak boleh ikut jalan kampung. Kita ikut lebuh raya. Okey bang, saya bagi abang cara untuk kita ikut lebuh raya. Caranya kita kutip duit tol bang. Kami bincang dulu ya. Nak pergi bincang sangat. Bincang petang. Ni tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi. Kita tak boleh ikut jalan ni. Kalau kita ikut juga jalan ni, kenapa kita nak sapa? Tak selagi budaya ni raya tu ada pet tak sapa lagi ni. Allah. Boleh. Kita boleh ikut lebuh raya. Tak kisah. Ikut je lebuh raya. Tapi cepat nak bayar tol. Habis, kita nak buat apa ni? Kita ikut jalan kampung. Pukul berapa kita nak sampai? Kita ikut lebuh raya. Siapa nak bayar tol? Kita ikut jalan kampung. Pukul berapa nak sampai? No. Lebuh raya. Siapa nak bayar tol? Oi, nak ikut jalan kampung ke? Pukul berapa nak sampai? Kita ikut lebuh raya. Siapa nak bayar tol? Apa dia? Jangan cakap awak buat malu lah.
Kak, Kak. Akak jangan malu Benda ni normal kan Tak elok simpan benda tu dalam badan lama-lama. Akak tu dah tua. Berpenyakit pula. Nak bawa naik ke?